Soalan ni sebenarnya salah, tapi 9 daripada 10 rakyat Malaysia tetap tanya, syarikat takaful mana yang terbaik? Ramai orang sibuk bandingkan syarikat takaful. Sebenarnya, soalan yang betul bukan syarikat takaful mana yang terbaik, tetapi sejauh mana korang memahami pelan atau polisi yang diambil. Polisi apa pun yang korang ambil mengikut keperluan. Kalau bayar on time, pastikan polisi aktif dan faham apa yang kita ambil, itulah yang terbaik. Banyak isu yang terjadi bukan sebab polisi atau syarikat tak okey, tapi sebab kita sendiri tidak memahami jenis perlindungan yang diambil dan klausa polisi. Ada juga disebabkan bayaran tertangguh sampai polisi dah lapse. Jadi, sebelum tanya syarikat mana yang terbaik, pastikan korang betul-betul faham tentang polisi perlindungan yang korang ambil. Jangan lupa follow dan share video ni. Moga lebih ramai tak silap langkah bila bab perlindungan.